Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di pagi hari ini, kita nak panen-panen. Panen apa ni sahabat-sahabat? Ni ya, kita nak petik kita punya benih-benih bunga ni ya. Ini bunga kosmos. Yang jenis color warna merah tu. Yang ini kosmos warna kuning. Tengok tu banyak dah benihnya. Ni dia. Yang ini ada bunga tahi ayam. Ni pun benihnya dah sengit-sengit dah dia. Dan kat sini pun ada bunga kak embung. Dah banyak tu benih-benihnya tu. Nampak tu. Yang mana dah tua-tua ni nanti kita nak petik. Di belakang-belakang tu pun banyak. Ni pokok zinia ni pun dah tua-tua ni pun bolehlah kita petik dia punya benihnya. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah selalu menonton video-video saya, rajin like dan komen. Terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya, sudilah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video seterusnya. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Tu je sahabat-sahabat. Yang ini masih muda lagi ya. Tapi kalau yang dah hitam-hitam sini, benih dia dah. Okay. Sahabat, yang ni jenis kosmos color merah. Okey, jom kita petik.
Okey sahabat-sahabat, kat luar sini semua dah habis dah saya petik. Sekarang saya nak petik di dalam greenhouse ni pula. Dekat dalam tu banyak yang dah banyak yang dah tua-tua. So kita ambil di dalam ni pula. Beginilah keadaannya sahabat-sahabat. Saya punya greenhouse. Kita nak tanam semula sahabat-sahabat. Beginilah keadaannya. Huru-hara. Yang di sana tu pun semuanya dah tertonggeng-tonggeng di sana. Okey. Jom kita petik-petik. Yang mana dah tua-tua tu kita nak buat benih. Itu saya punya pokok apa tu? Kacang panjang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita jaga bagai nak agak kita jaga, tapi binatang yang berbulu kelabu tu tetap masuk juga. Habis dah dirosak-rosakkan saya punya apa tu, pokok kacang panjang di situ. Okeylah sahabat-sahabat, jom kita lanjut memetik benih-benih. Okey sahabat-sahabat, ini pun ada pokok bunga kosmos juga. Ni benih dia. Tapi yang ini tak silapnya orang panggil ulam raja juga ni sahabat-sahabat. Tak tahulah macam mana. Ni bunga dia macam ni sahabat-sahabat. Ni. Bunga dia colour macam gini. Warna pink-pink. So ada benihnya di situ. So kita nak petik lah sekali. Ni benih dia. Okey, jom kita petik. Okey sahabat-sahabat, saya nak panen lah. Ada sikit ni bendi. Sebelum dia tua baik kita petik. Lepas tu cili pun ada ni kita nak petik juga. Yang di sini pun ada juga bendi. Dia lah kita pelik buat ulam. Okey, yang di belakang tu pun ada pokok cili tu dia ada merah-merah pun kita nak petik juga. Ini kita punya apa, pokok kacang panjang ni pun bolehlah kita petik. Okey, jom lanjut.
Okey sahabat-sahabat, inilah hasil yang saya dapat di mini kebun kita ni di belakang rumah ni. Hasilnya alhamdulillah. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.